Lepas tu aku tanya hang pula, hang kata sebulan. Uish, jauh ni, aku pun tak berkenal hang sangat time tu. Macam jauh ni, aku rasa nak give up. Tapi time tu aku dah lompat ke jalan tu tau. Dia macam dah register lah. Dia macam time tu aku nak fikir macam tu bang. Dia macam aku nak pandang belakang. Belakang tu ada dinding. Aku tak boleh patah balik tau. Sebab aku dah pilih, aku dah berhenti. No choice lah. No choice lah kan. Aku nak minta balik kat manager aku, nak kerja balik kan. Mana letak muka aku kan, mesti tak bagi je. Aku pun tak apalah. Tak apalah, ni apa benda yang aku dengar daripada Nakik dengan Coki ni rezeki dia lah. Rezeki aku lain. Aku redakan hati aku macam tu. Dan start dari situlah, aku set aku simple je. CV mudah aku simple je. Apa benda yang hang tahu dengan Nakib tahu, aku kena tahu cepat pasal property. So start dari situ, mungkin benda ni aku rasa yang membezakan aku dengan orang lain adalah aku tak buang masa